Cuma yang saya peras tu, bila saya kata saya bercuti, bukan bercuti lah, saya berehat ni, saya tak usik siapa-siapa pun. Tapi dia orang masih lagi hantam saya. Adakah ini invitation kepada saya untuk saya kembali dan whack orang lain, whack siapa-siapa yang saya nak whack lah. Itu yang saya kadang-kadang kecewa juga. Cukuplah, saya dah diam, jangan kacau saya lagi lah. Biar saya dengan kehidupan. Tapi ini ada, baru ni dalam mesyuarat bahagian-bahagian ada wakil MT rapat dengan presiden, bantai kita, bantai saya, bantai Hisham, H2O, bantai you, semua sekali. Apa lagi you nak? You dah dapat jadi presiden dan tak ada siapa yang patut mengacau pun tak kacau dia. So cukup lah, bagi saya cukup. Patut dia buat saya seronok cuti ni supaya saya tak fikir nak comeback. Tapi tengoklah, kita masih, saya kata tadi, masih lagi koma. Sampai tahap saya nak push stop ataupun saya nak bangkit balik.